Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama untuk melindungi diri dan komuniti daripada ancaman cyber. Kesedaran dan pendidikan amat penting dalam menggerakkan risiko seperti penipuan, buli cyber dan penyebaran maklumat palsu. Komuniti boleh bertindak dengan berkongsi maklumat keselamatan, melaporkan ancaman atau aktiviti mencurigakan, menyokong kempen keselamatan cyber dan mendidik generasi muda tentang keselamatan digital. Segera laporkan sebarang kejadian berkaitan keselamatan cyber kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM dan hubungi talian hotline 997 Pusat Respons Kem Kebangsaan atau NSRC. Marilah kita bersama-sama membina persekitaran digital yang selamat dan positif. Kebahan khas ini dibawakan oleh Pejabat Penerangan Daerah Dungun. Sekian, terima kasih.